Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Sani, wartawan Best TV, ingin membuat laporan tentang program pembelajaran berasaskan projek. Saksikan. Dan komunikasi berkesan. Kami juga boleh mengisi banyak Pasal pemanasan global. Rasulullah SAW bila masih Ni saya bersama dengan Cikgu Hidayah. Okey Cikgu, saya nak tanya sikit Cikgu. Projek geografi ni tentang apa? Okey, baik. Untuk projek geografi, saya memilih tajuk pemanasan global. Memandangkan dunia kita ni semakin panas. Selalu hari-hari je rasa panas. Jadi dekat situ untuk dalam projek tu boleh menghuraikan tentang macam apa punca-punca berlakunya pemanasan global tu. Dan secara tidak langsung boleh menghuraikan terus apa langkah-langkah yang boleh dibuat untuk mengurangkan kesan terhadap pemanasan global tu sahaja. Okey, terima kasih Cikgu. Apakah pendapat Cikgu tentang program ni? Okey, pendapat cikgu berkaitan dengan program pembelajaran berasaskan sekolah PBL ni adalah sangat memang sangat baiklah untuk semua pelajar kerana ianya dapat menghasilkan pelajar yang kreatif, kemudian pelajar dapat mengaplikasikan apa yang mereka belajar di dalam kelas ke dalam dunia sebenar. Pelajar boleh menyelesaikan masalah dan di samping itu juga pelajar juga boleh memupuk perasaan kerjasama lah di kalangan pelajar-pelajar sepanjang mereka nak menyiapkan projek ni. Itulah pendapat cikgu. Terima kasih Cikgu. Antara projek tingkatan 1, 2 dan 3, yang mana paling terbaiklah bagi Cikgu? Okey, terima kasih Sani yang bertanya. Okey, secara jujurnya, secara peribadi cikgu lihat untuk hari ini punya pembentangan projek PBL sangat bagus. Kalau cikgu nak nilai untuk tanya yang mana terbaik, cikgu tak boleh nyatakan secara langsung di sini. Tapi secara keseluruhan overall cikgu ucapkan syabas dan tahniah kepada semua yang terlibat untuk PBL pada kali ini. Dan jujur cikgu cakap untuk penyertaan kali ini, yang pertama satu projek yang terbaik, inovasi yang memang ada pada setiap model, dan yang paling penting effort ataupun usaha murid-murid bersama-sama dengan guru penasihat dan juga guru-guru lain yang turut serta membantu menjadikan hasil projek ini satu projek yang luar biasa. Jadi kalau cikgu nak nyatakan kumpulan mana terbaik itu rahsia di tangan juri. Tapi ikhlas cikgu bagi tahu tahniah dan syabas kepada semua yang menyertai. Tahniah atas usaha yang dibuat, dan untuk PBL 2025 insya-Allah akan boleh lagi ditambah baik untuk projek seterusnya. Dan cikgu harapkan PBL ini bukan sahaja bermusim, dan jadikanlah sebagai sebahagian daripada projek dalam kelas sebagai aktiviti PDP supaya pelajar lebih kreatif, lebih inovatif dan lebih proaktif menjadi pelajar yang bijaksana untuk membangunkan agama bangsa dan negara. Okey, terima kasih. Terima kasih Cikgu. Okay, baiklah. Antara model lah yang saya lihat dalam pertandingan ni, PBL ni, inilah modelnya. Tengok modelnya. Pada saya sangat menarik. Yang pertamanya kreativiti pelajar lah dalam membina model ni, yang membuka kepada penelitian yang teliti lah. Maksudnya aplikasi daripada pengetahuan kepada bentuk model yang dapat dilihat lah. Contohnya kita tengok kat sini ada dia punya perjalanan lah, daripada satu step ke satu step, kemudian daripada step yang pertama sehingga kepada step yang akhir. Saja pada pendapat saya. Terima kasih. Sekian laporan daripada saya, wartawan Best TV.